Test. Hai, kita dah sampai ke MB. Macam tak ada privacy sangat lah. Hai semuanya. Okay, tadi kita orang sepatutnya nak buat apa baby? Room tour? Housework. Tapi kemalangan berlaku so kita orang macam lambat sikit. So kita buat kat luar awak dulu Okay. Okay, so kita masuk. Assalamualaikum. Okay, ni adalah rumahnya. By the way, ini rumah Chinese tau. Okay. Dari sini kasut, nampak ni? Beg kita orang sebab terpelanting, okay? Memang tak sempat. Lepas tu, kita ada... DJ, aku pergi mana? Sini. Sejuk. Tak ada pampers. Ni ada sinki. Lepas tu, kita sini ada 2 tandas, geng. Tandas dia. Tada! Ni tandas dia. Okay, geng, ni tandas berak Tandas berak, tandas mandi lain sikit. So, nanti kita kena berebut sikit. Okay, ni tandas mandi. Tada! Oh, okay. Okay, pintu ni dia tembus ke pintu sebelah, okay. So, ni bilik kita orang. Allah! Okay, ni bilik dia. Ni lah tandas tu. Tandas tu aku buka kan ni. Okay. Lepas tu kita ada bilik yang kedua. Tada! Sini ada 2 kontrol. Tapi tak tahulah kontrol dia guna kat sini tu, babe. So kita simpan pasal ekor je. By the way, tu view kita orang. Okay. Hai, hello semua. Okay. Ni biliknya. Hello. Okay. He was like, you so rude. Lah, dia buka tudung. Kakak aku buka tudung, geng. Okay, inilah bilik paling best. This is good. Oh my god, that's so pretty. Yeah. The next day. Abang tak apa gebuk. Apa? Itu nak kaki. So, kita tengah bersiap untuk pergi nikah abang. Ni Kail. Tengok sini. So, ni Mak Lang. All the way from Brunei. Sampainya sini pukul 3 lebih. Sepatutnya kita orang sampai awal, tapi sebab Mak Lang delay, so it's okay. So kita kena pergi ke tempat lain. Yang menguruskan rumah kat sini adalah kakak saya, iaitu baby. Dia sangatlah busy woman. Anak-anak tak payah mana. Menyawangi kat kereta lah pula. Betty ke baby ke? So ni lagu dia. Ada. Sumpah baby adalah macam orang tua yang memerlukan TV. Oh my god. What is this? Oh, disgusting. Cakap, yang ni tingkat berapa? Kita adalah paling tinggi, iaitu 41 floor. Ya, dah. Ya. Ada kubur. What an Mak Lang kita takut kalau kita buka tingkap. Tak tahu apa beza dia. Macam sama je. Menjerit Mak Lang aku. Baby, sini baby. Sini lah kejap. Sibuk lah nak tengok tu. So ni saya punya kakak. Hai. Baby. Masuk TV lah kita. Masuk TV. DJI ni bukan saya punya sebenarnya, pemilik ni. Pemilik dia. Sini. What? Oh my god. So ni bilik Betty. 2, 3. Okay. Nah, ini dia Betty. So review Betty. Ana. Betty. Malang kau dah lah takut. So, as you can see, tengoklah di sini. Oh, DJI. Oh, ni kalau jatuh DJI masih elok lagi nanti. Kalau tak kau terus ni. Ada benda ni kau tak ni. Cuba cakap. Tak. Tu je. Tu sakit hidung daripada Cik dia. cantik je. Jom pergi. 3 hours later. Abang.
Wah. Comel. Ini video. Ni cakap kak, akak cakap. Ha? Saya. This is my favorite cousin. Ew. Ew, selek. Favorite too. Ni comel. Banyak lagi kamera. Banyak lagi kamera. So, ini abang punya. Yeah. Untuk error. You got a nebo. Dah kahwin. Gatal. Kecap. Dah. Habis. Uish. Salam perkenalan. Salam. Wah. Selek girl. Welcome to Alif and Shashira. Apa nama dia? Era. Session. Yeah. Cu. Ini ketik. Ini ya. Ya. Okey. Okay, double tap kat sini tau. Okey. Lepas tu cuba gerak kepala kau. Dia ikut kau. Hai. Ada yang murah sikit. Ni ya. GoPro. Cucu. Tak, ni DJI. Bebe. Aku tak tahu lah wedding ni macam kenapa tiba ada snooker Aduh. Kenapa malu weh? Kau diam. Ada tak siapa shooter tu? Dia tim dengan Dah. dia kat dengan. Diam. Okey, ini baru biru ni. Beda dah habis weh. Ni vlog aku. Kimi, hai Kimi. Hai. Habis hi weh. Ya. Semua dah kahwin dah, okey? Tak single, semua dah kahwin. Okay, kita akan tengok. Kita tengok kat sini. Cepat weh. Ikut je dekat. Satu, kau buat. 1, 2, 3. Ini yang saya dengan tu. Macam nampak tangan je. Boleh tu bila. Macam mana? Ini kan. Tengok dah budak ni mencuba. Oh my god, siapa ini orang ni? Lamanya tak jumpa. Terima kasih. Daripada Singapura. Benar lah. Kenapa nampak macam pendek je budak ni? Betty kena Sebelum rumah ada baru. Before renovation. Baby. Ayu. So ini adalah bedroom. Room tour. Kita stay sini. Ini kurang dalam. Ni apa anak yang baju? Ini tak iwan. Serius tak? Sorry Balik dulu Sangat tak jumpa. Kenapa mana korang semua sama aku? Tak sebab you. Oh, yang sebenarnya kat depan. Baby dah turun dah. Dia bukan yang next person nak kahwin. Apa ni? Ya, seorang jemping kat tengah. Baby dah hilang. Kita Photoshop dia masuk. Tak sampai-sampai. Itu masalah dia. Semua orang. Oh, lajunya Patih. Orang pandai laju. Pandai je. Love boy. Tadi kan nak makan dulu. Lapar ni. Ni saya punya mak asuh yang paling cute, paling muda. Warna pink pula tu dia. Sama-sama kita. Ni budak kecil ni. Ish, sombongnya dia. Opa ada. Iman.
Gelapnya. Mana lighting tak dia? nampak, tak nampak. Mana perarakannya? Mana? Mana perarakan dia? Tak vibe doh. Kepak, gebu. Kafe merah lah. Apa dah? Gedung. Tengah panas ni. Aku rela. Jalan slow. Slow. Kempang di Palu. Bising ah. Actually bising. Kita ada ramai audience. Dah habis dah. Dah habis dah. Sudah lah dia. Terus duduk. Bapa lagi. Tambah kami nak berselfie. Selfie. Ih, masih cantik. Kita siap Fatin. Saleh. Kami mengucapkan Okay. Otang. Budak-budak tak bersosial. Tester.